Adam, dah malam ni. Rehatlah dulu. Tak apa, Abi. Periksa dekat dah. Habis dah berkorban lah. Bagi ada belajar pula. Apa Adam? Habis reda. Ingat tak? Doa dan tawakal. Jangan lupa. Hello, keputusan. Saya gagal bang. Semua saya sia-sia je. Tak apa Adam. Allah lebih mengetahui. Kenapa Allah tak bantu Abi? Kenapa orang malas patut berjaya? Adam, ayah kau. Kenapa ayah saya? Ayah kau masuk hospital, jatuh. Allah Akbar. Doktor, macam mana keadaan saya, doktor? Tenang. Ayah kamu akan sedar. Ini dah apa ni? Tak apa Ram. InsyaAllah takdir Allah itu yang terbaik. Macam Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci benda tu tapi benda tu baik untuk kita. Boleh jadi juga kita suka benda tu tapi benda tu buruk untuk kita. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Adam. Waalaikumsalam adikku Adam. Alhamdulillah dan berjaya. Dia bangga dengan Adam dia. Alhamdulillah ada syukur pada Allah ya. Semuanya takdir ilahi. Alhamdulillah Adam. Ayah kamu dah sihat Adam? Dah, kita apa pula dah? Ni dah doktor yang rawat ayah dulu. Oh. Kamu tak ingat saya ke? Kita kawan dulu kat Semitian Taqwa. Allah, kawanku!